Lebih 3 dekad mendampingi Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai, Puan Sri Zalena Muhammad Arifin memilih untuk menjadi benteng kepada suaminya, menyerap segala kecaman, kata-kata negatif dan fitnah agar bekas timbalan ketua polis negara itu kekal fokus melaksanakan tugas. Bagi Zalena, beliau cukup mengenali peribadi, prinsip dan cara Ayub Khan menjalankan tanggungjawab. Tambahan pula, kedua-duanya pernah berkhidmat dalam PDRM dan memahami tekanan serta tuntutan kerjaya berkenaan. Namun ada satu perkara yang dipilihnya untuk tidak dilakukan, membawa segala kecaman yang didengarinya kepada suami. Kadang-kadang saya menjadi seperti sponge. Banyak kecaman, kata-kata negatif dan fitnah terhadap Ayub Khan yang terpaksa saya dengar dan terima. Malah, ada juga bercakap buruk mengenai Tan Sri di hadapan saya, sedangkan individu yang mereka perkatakan itu suami saya. Sekalipun saya mendengar semua itu, saya tidak memberitahunya kepada beliau. Bagi saya, yang penting saya mahu dia terus fokus terhadap tugas dan tanggungjawabnya, katanya ketika ditemui pada majlis makan tengah hari bersama Persatuan Wartawan Jenayah hari ini. Dalam pada itu, detik istimewa buat pasangan ini turut menyaksikan Ayub Khan menerima anugerah Tokoh Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2026 bagi kategori Tokoh Wiranegara. Walaupun sedang menjalani rawatan kanser paru-paru tahap 3, Zalena tetap menggagahkan diri hadir demi memberikan sokongan moral kepada suaminya. Malah sesi kemoterapi ke-18 baru dijalaninya semalam. Sebelum hadir, beliau terlebih dahulu mendapatkan kebenaran doktor. Semalam saya menjalani sesi kemoterapi ke-18. Saya bertanya kepada doktor sama ada boleh hadir ke majlis suami saya. Doktor kata boleh, asalkan saya memakai pelitup muka dan sentiasa menjaga kebersihan. Saya gagahkan diri kerana mahu memberikan sokongan moral kepada suami, katanya.